untuk mentadbir alam ini. Amanah untuk kita menjadikan alam ini sebagai alam yang membangun, alam yang bertamadun, sebenarnya telah pun diberikan. Sebenarnya telah pun diberikan peluang kepada, termasuklah yang disebut dengan Allah Subhanahu Wa Taala di sini, kepada buminya, kepada langitnya dan juga kepada gunung ganan. Tetapi ternyata mereka semua menolak. Mereka semua menolak apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, kerana mereka tidak mampu dan tidak sanggup untuk memikulnya. Tetapi yang menghairankan kalau kita perhatikan, apabila amanah ini, apabila tanggungjawab ini diberikan kepada manusia, apa yang kita perhatikan tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita bahawa manusia dengan senang hati menerimanya. Kenapa manusia dengan senang hati menerimanya? Kerana manusia ada persediaan. Manusia ada persediaan untuk mengikulnya, dan di antara persediaan yang ada pada manusia adalah kerana manusia dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang paling bernilai, iaitu dengan akal. Jadi di sini kalau kita perhatikan, amanah adalah merupakan sifat yang paling penting untuk kita menunaikan tanggungjawab, untuk kita menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekaligus untuk kita menunaikan hak sesama makhluk, iaitu hablum minallah dan juga hablum minan nas. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, betapa pentingnya amanah ini, maka kita perhatikan banyak dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memperkatakan tentang sifat amanah. Dan di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, bahawa setiap daripada kamu ini adalah pengembala, dan setiap pengembala adalah bertanggungjawab terhadap peliharaannya. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita bahawa kita itu seumpama pengembala, di mana pengembala harus bertanggungjawab terhadap segala apa yang menjadi peliharaannya. Jadi di sini kalau kita perhatikan, semua kita ini adalah pengembala, kerana semua daripada kita pada hari ini ada tanggungjawab. Ada amanah yang perlu kita laksanakan. Seorang suami beramanah terhadap isterinya, seorang isteri beramanah terhadap suaminya, dan anak-anak juga beramanah terhadap ibu bapanya, dan begitu juga seorang ketua majikan, seorang ketua jabatan di pejabat-pejabat juga beramanah terhadap staf-stafnya. Jadi di sini kalau kita perhatikan bahawa amanah adalah merupakan sesuatu perkara yang amat penting dan perlu dititik beratkan dalam urusan seharian kita. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang bermaksud, sesiapa yang melakukan salah satu daripada 4 perkara ini, maka ia mempunyai salah satu daripada sifat-sifat munafik. Iaitu yang pertama yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iza tumina khana, iaitu apabila ia diberikan amanah, apabila ia dipercayai, maka ia khianati amanah tersebut. Ini yang pertama. Dan yang kedua yang disebut oleh Rasulullah, iaitu yang bermaksud apabila ia bercakap, ia dusta. Yang ketiga, apabila ia berjanji, ia mungkir. Dan yang keempat, apabila ia bertengkar, ia mengetepikan kebenaran. Jadi inilah yang kalau kita perhatikan bahawa sifat amanah ini adalah merupakan sifat yang amat-amat diperlukan. Jadi sebab itulah kalau kita perhatikan berdasarkan kepada as-sirah an-nabawiyah, kita perhatikan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul kita, nabi kita, digelar oleh orang Arab ketika itu dengan sifat al-amin, iaitu sifat beramanah. Kerana sifat-sifat yang ditonjolkan oleh Rasulullah, sifat-sifat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan beliau telah digelar sebagai Al-Amin, walaupun beliau kemudiannya diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul, orang yang membawa dakwah Islamiah. Tapi apa yang kita perhatikan? Orang-orang Arab jahiliah ketika itu masih lagi menganggap bahawa Muhammad ini adalah merupakan sebagai seorang Al-Amin, iaitu seorang yang beramanah. Jadi itulah betapa pentingnya kalau kita perhatikan sifat amanah ini perlu ada pada diri kita, bagi setiap kita, kerana kita adalah merupakan pengembala sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap daripada kita ada amanah-amanah yang
perlu kita tunaikan. Kita tunaikan amanah tersebut sama ada kepada isteri kita, sama ada kepada suami kita, sama ada kepada anak-anak kita dan sama ada kepada rakyat kita ataupun staf-staf kita. Jadi ini adalah merupakan salah satu perkara yang perlu kita berikan tumpuan dan saya rasa cukuplah sekadar itu untuk sesi pada kali ini untuk bercakap tentang nilai amanah dan insya-Allah dalam sesi yang berikutnya kita akan bercakap pula tentang nilai-nilai lain lagi yang boleh kita laksanakan dan boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-harian. Jadi aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.